Assalamualaikum semua. Okey, sekarang saya berada di Kampung Melayu Subang. Okey, untuk rumah ni adalah 24 kaki kali 52 kaki, 1031 kaki persegi. Ada 4 bilik dan juga 2 bilik air. Jom kita mulakan. Alright, pertama-tama ini adalah bahagian teres. Untuk teres ni 13 kali 12 kaki. Alright, jom kita masuk. Alright, ini adalah bahagian living area. Untuk ruangan ini, ia adalah 18 kali 12 kaki. Alright, seterusnya adalah bilik yang pertama. Ini adalah bilik yang pertama. Untuk bilik ini 11 kali 10 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik nombor 2. Untuk bilik nombor 2, ini adalah 10 kali 10 kaki. Seterusnya adalah bilik yang ketiga. Untuk bilik yang ketiga ini, 9 kali 10 kaki. Alright, saya review tandas dulu. Okey, untuk tandas yang pertama, 4 kali 7 kaki. Tandas yang kedua pula, sama juga 4 kali 7 kaki. Okey, bilik yang terakhir adalah bilik yang keempat. Untuk bilik ni 9 kali 10 kaki juga. Alright, kita dah berada di ruangan terakhir iaitu dapur. Untuk dapur 10 kali 14 kaki. Assalamualaikum. Baik, sebelah saya ini adalah pemilik kepada rumah yang ada dekat belakang saya sekarang ni. Baik Puan, boleh Puan perkenalkan diri Puan? Saya Rosita Rahman. Okey, saya nak tanya Puan, kat mana Puan kenal dengan Tok M? Dekat Facebook. Okey, sepanjang berurusan dengan kami, apa perasaan Puan ataupun sama ada mudah ataupun susah berurusan dengan kami? Sangat mudah. Kalau ada apa-apa macam nak bertanya apa-apa, kita akan tanya je. Dia akan uruskan dengan secepat mungkin lah. Okey, alright. Rumah yang belakang kita sekarang ni dah siap. Apa perasaan Puan? Saya gembira lah sebab rumah yang kita impikan dah jadi kenyataan kan. Okey, Warna happy, kita pun happy. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Itu saja. Baik, saya rasa itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Jumpa lagi di next video. Kepada anda yang nak bina rumah, boleh WhatsApp kami ataupun cari kami di TikTok, Facebook dan juga YouTube @2M Homes Construction ataupun WhatsApp di nombor tertera. Bye.